yang karakternya, personalitinya menjadi contoh ikutan dan menjadi tunjuk ajar pada semua orang. Wah, pada waktu itu saya katakan bahawa penerangan adalah merupakan kategori yang tersendiri dalam masyarakat kita. Itulah kelebihan orang penerangan, dan hari ini saya berada dalam Kementerian Penerangan dan the best among orang-orang penerangan berada di depan saya sekarang. Artinya daripada dulu sehingga sekarang kita katakan bahawa expectation ataupun harapan orang, terutama sekali apabila waktu berduka cita, siapa yang nak hiburkan? Penerangan lah. Waktu senang, siapa yang akan mengajak orang pada waktu senang untuk mengingatkan orang yang susah? Penerangan lah. Waktu kita nak mengubah sesuatu perkara dari segi kehidupan kita, orang nak rujuk pada siapa? Penerangan lah. Kalau ada berita baru yang orang tidak pasti, ataupun ada letupan isu-isu baru yang orang ingin mendapatkan penjelasan, siapa? Penerangan lah. Mungkin dahulunya tidak ada internet, orang tidak pergi pada internet untuk dapatkan maklumat yang sahih. Tidak ada akhbar untuk disebarkan pada semua orang, TV-nya tidak seberapa, orang tuju pada orang penerangan. Kalau ini kita katakan sekarang orang kurang untuk bergantung pada orang penerangan kerana ada alat-alat yang saya sebutkan tadi. Apakah persoalannya sekarang? Orang penerangan sudah tidak relevan lagi di dalam masyarakat kita. Tak banyak orang bercakap, carilah Pak Rahmat penerangan di kampung saya sekarang. Jadi persoalannya, apakah orang penerangan dianggap sebagai orang tidak relevan lagi sekarang? Kalau tidak relevan, ada orang kata ini kementerian yang perlu ditutup. Ada ni kita phase out. Mana yang ada diadakan, jangan ganti yang baru, tidak ada pengambilan baru, dan kita perlahan-lahan phase out. No, saya katakan, dalam mana-mana masyarakat, dalam mana-mana dunia, kita bangunkan apa sahaja, kita belanja berbilion untuk apa sahaja, tetapi kalau pembangunan itu tidak disertakan dengan pembangunan maklumat, sistem penerangan, pembangunan itu akan hancur begitu sahaja. Penerangan tetap relevan dan mesti kita buktikan ia lebih penting pada zaman sekarang.